harus sampai bersih ke pantai disambut hayangan bulan melambai. Banyak bebek. Okay guys, kita dah nak sampai. Ambil ikan tongkol macam biasa, sayur, ini namanya jagung. Hi guys, hello. good afternoon. Good afternoon, selamat tengah hari Selamat tengah hari ataupun selamat siang. Welcome back to our channel guys. Welcome back. Hari ni kita nak pergi mana Mus? Hari ni kita nak pergi Ubud. Okay guys, kita orang boleh lepas check out. Kita orang dah tepi jalan dah ni. Kita orang nak gerak dah ke Ubud. Ambil masa dalam 1 jam setengah, 1 jam 15 minit macam tu lah. Tapi kita orang akan berhenti juga supaya berehat-rehatkan bontot. Kan mesti bontot sakit gila babi. So itulah perjalanan. Nanti korang nikmatilah perjalanan kita ke Ubud menaiki motosikal. Let's go. Before that jangan lupa tekan subscribe guys, subscribe. So, kita nak bawa korang perjalanan pergi ke sana, ke sini, ke sinun. Tak nak subscribe. Okay guys, jemput subscribe, okay? And enjoy the video guys. Let's go to Ubud. Bismillah. Morning guys. Okay, ni breakfast last kita orang dekat villa di Awan Villa. Guys, yes. apa? Kita orang order benda sama macam semalam lah, tapi dua-dua benda sama juga. Iaitu adalah dah nampak dah kan? Wow. It's gado-gado atau vegetarian salad. Apa dia orang panggil? Vegetarian salad. Yes. Sekejap. Guys, dia bagi tim saji aku buat. Ni orang Bali mana sesat tak tahu. So dia ada datang dengan keropok. Ada bagi juga. Kan? Tu. Mungkin sebab keropok ni memang untuk ni kan gado-gado. Sebenarnya dia bagi sikit je lah sebab seorang je order. Lepas tu kita ada buah-buahan tropical. Banyak ni. Ada dragon fruit, mango dengan watermelon. Lepas tu ada juice. I rasa ni juice mango kot. Nampak macam pekat kan? Macam mango lah. Kan? Okay, bismillah. Tu kita tengok lah. Tapi awan ni hari ni agak Kan? Hujan lah sikit. Tengok, angin kuat gila ni. Nampak tu. tak cantik seperti Perfect sangat. 2,000 years later. Kita dapat ke tepi sini. Inilah motor kita nak bawa pergi ke Ubud. Let's go. Tu bag yang kita ke bawa guys. Ni je bag kita. Tu bag kita. Tas bagasi kita semua kita tinggalkan dekat villa ni. Kita minta dia simpan sampai kita balik sini lah. Okay, let's go. Ni perjalanan ni guys. Kita dah lebih daripada halfway guys. Yes, nak ni tapi kita halfway. relax je lah. So rehatkan bontot. Kan, Kursi yang biasa. bontot. Lepas tu sambil tu kita beli ni Berry Dreamy drink dekat ni lah Indomaret. Dia punya dia tu kan Point Point Coffee. Ni Berry Dream. So kita tengoklah apa rasa dia. Saja je guys sebab warna dia macam menari.
Lama. Tapi kan Dia bersusu ke? Yes. sebab dia milk series. Milk series. Dia ada grass jelly ke, ada cincau dalamnya. Rasa tu adalah gula aren punya. Gula aren aren punya punya jelly. Yes. Lepas tu dia letak macam berry sikit dalam tu, lepas tu tak susu. Harus hasil kemangkan disambut hayangan bulan melambai. Guys, sambil-sambil bawa motor ni kita kenalah berhibur-hibur sikit, menyanyi-nyanyi supaya kita tak boring. Dah lah kita duduk atas motor yang menyakitkan buntut. Menyakitkan buntut. Aduh. Tapi kita dah dekat ni kan, dalam 25 minit sampai dah ni. Tadi kita relax-relax tu Kan? so dapatlah melegakan sikit kepada kebuntutan tu, kebuntutan. Dalam hutan Ubud. Hutan ni kan. Ya, dia banyak construction lah dalam hutan ni. Diorang tengah buat dia punya drainage tu. Ya, dia buat longkang ni. Ambil bagus lah dia buat longkang ni. Kita nak sampai. Ya. Kita dah nak sampai. Slow. Mana? Kan, sini ke? Sekejap, kita tengok jalan ni. Straight je lagi. Wow. Inilah jalan ke villa kita. Wah. Ada lori. Alamak, ada lori. Banyak bebek. Ya. Okay guys, kita dah nak sampai. Hai guys. Hello. Guys, alhamdulillah kita dah sampai di Ubud. Alhamdulillah. Kita juga dah sampai di kita punya villa. Yes. Best gila villa ni sebenarnya. Kalau korang nak tahu villa ni macam mana rupanya, jangan lupa terus tonton dan subscribe, okey? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Guys, perut pun dah lapar. Jom kita makan padang. Nasi padang. Sebab kita belum makan lagi nasi Puteri padang. Minang. So, kita nak tengoklah apa yang ada. Jom. So, ini adalah restoran Puteri Minang.
Guys, kita orang dah ambil makanan dah Dah ambil kita dekat nasi padang putih. Putri. Yeah. Putri Minang. Putri Minang. Apa ambil ni guys? Okey, tunjuk dulu. Aku ambil ikan tongkol macam biasa, sayur, ubi. Ni namanya Jagung. goreng tu tak ingat lah, lupa yang nama dia. Lepas tu dengan terung. Okay, aku ambil tempe. Tempe apa nama dia tadi? Tak tahu lah, dia kata tempe macam manis, rendang, sayur. Tu je. Macam aku punya macam besar Kan? Macam foodnya banyak gila dia makan. Lepas tu kita ada ambil keropok lah seperti biasa. Dengan ni lah, kita ada F0. Yeah. Nanti ni smile. Okay. Macam ni 1, 2, 3 smile. Macam tu ke? Jom makan. Okay, Bismillah. jom. Tangan dah basuh tau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keropok dulu. Rasa daging rendang. Lembut. Tongkol. Dah, dah. Dah. Tongkol. Okay, nak sini. Tak, tempe dia macam gelap sikit sebab mungkin ada kicap kot. Tak tahu lah, dia kata manis. Gula. Campur. Satu dia ni. Terong. Tak. Yummy. Bismillah. Jom makan. Gula. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Yang paling penting guys, mus punya Ya. satu apa pun tak ada. Weh, selicin-licinnya tapi foodnya sama je tu. Aku punya sekurang-kurangnya ada tulang guys. Yelah, tulang tak boleh makan. Dia lagi ambil banyak gila weh, licin. Aku ambil sikit-sikit je. Guys, dalam tu pun saya pun nak masukkan ke dalam makanan juga. Sedap guys. Sedap. Memang sedap. Ramai lokal makan sini kan. Berarti diorang balik kerja tu, diorang singgah Orang diorang. singgah, orang beli. Banyak tapau lah diorang tak makan sini. Aku punya semua sedap. Even dia punya yang corn tu pun sedap dia nak makan. Cucu jagung tu, dia macam cucu jagung kan. lah. Takkan dia ada nama lupa Kan, dah nama dia apa. tak ingat nama dia apa. Dia punya ikan tongkol, sambal Rendang dia dia sedap. sambal dia cukup dan tak pedas. Tak pedas sangat kan. Tapi kalau macam lagi pedas ke lagi best lah. Okey. Itu kena tambah. Ya, rendang sedap. Tempe pun sedap. Tempe mah. Tapi lain lah, tempe dia lebih manis. Tempe manis sikit kan. Lepas tu aku beli, lepas tu aku punya terong. Okey, terong sedap, terong cendok, terong goreng kosnya. Lepas tu dengan dia punya sayur ubi, Sedap. sedap. Nasi padang guys. Ya, dia punya kuah pun ni berasa. Dia punya rasa gulai. dia cukup gulai dia. Kan, rasa dia cukup So makan kalau kat sini. korang datang ke Ubud, boleh makan datang di kat sini. restoran Putri Padang. Parah. Putri Padang. Check je guys, dia betul-betul dekat Main jalan road main juga road kan. ni. Senang je nak jumpa. So kita orang dah kenyang dah. Dah kenyang Mungkin dah. kita akan makan malam ataupun kita akan makan noodle saja. Ya, makan noodles je kot. Simple. Ya. Padahal kan kita tidur je. Kan? Mustahil lah. Nanti bangun sebab tempat kita tu jauh guys daripada kedai-kedai. So nak pergi kedai pun dalam jauh. Nak kena naik motor. Nak kena naik motor. So kita orang akan pergi beli supply ataupun grocery sikit supaya kita dapat dapat bertahan semalaman di sini. Yes, untuk breakfast jugalah kan kita kena Untuk prepare untuk breakfast. breakfast juga sebab villa ni tak ada breakfast. Bila tak ada breakfast sebab bila dia very isolated. Kita betul di sawah pagi. Kan. Okey lah guys. Itu je nak tunjuk kita orang dah makan habis.
Alhamdulillah. Ini kita jalan sikit lah. Sebab dah makan banyak kena jalan Lepas tu sikit nak lah. cari kopi lah. Kalau tidak I nanti want kan coffee. buncit. I want coffee. Guys, kita jalan-jalan kat Sun Lorong ni. Kita sampai dekat Center Ubud dah. Ada jumpa ni lah. Cantik ni. Kan? Colour dia cantik. Tak tahu benda lah sebenarnya. Tapi mungkin restoran. Mungkin I don't know. Yalah, it's restaurant lah I rasa. Oh, ni tempat tinggal lah. Hotel. Cantik colour dia. Kan? Saya je guys yang jalan kat sini. Guys, cantik lah guys ni. Satu art. Sambil kau tak tahu pun ni apa benda sebenarnya. Kau lintas sana kanan kiri. Rescue alamat di mana? Johnny tu. Kejap tadi lintas sini, kejap lintas sana. Okay guys, ini adalah jalan jalan apa you nanti ni? Okay, bolehlah jalan-jalan kat sini. Jalan Monkey Forest lah. Okay. Siapa-siapa nak shopping dekat sini terkenal dengan dia punya jewellery dia adalah silver jewelleries. Kan? Silver. Dan murah kalau beli kat sini. That's why kita plan untuk belilah guys. Murah je massage tu. 1 jam 120. 1 jam 120. Kalau 1,5 jam mungkin 180. Kau boleh beli baju kat ni Bali. Made in Bali ni. Murah je. Tak lah dia dalam 300, 400. All for 400 mahal lah. 100 dia RM100 lah kiranya. Ni cool. Depan tu adalah dia punya ni guys. Castle. Palace. Guys, apa ni? Kita jalan kat sini. Ni silver ni. Murah ni. Aku memang nak beli cincin. Mana? Bali chocolate, Bali chocolate. Guys, apa ni? Jewellery dia. Accessories. Pandai tawar lah guys kalau kat sini kan you kan. Ni antara salah satu daripada art market ni guys.
Art Market Street. Dia ada banyak kan Art Market Street kat sini. Ni antara-antaranya lah. Guys, actually 2024. Ya, belanja lagu murah-murah. 2000 berapa you kita datang sini? 2023. Macam tu lah, 23, 24 macam tu lah. Early 24 Early 24 kita datang sini guys. Kita menghadapi apa you? Gempa bumi guys. Kita orang ingatkan macam kena serang dengan monyet. Rupa-rupanya gempa bumi. Ya Allah. Kita orang scary juga time tu sebab kita orang tinggalkan beg kita orang dekat Seminyak. So kita orang takut lah beg Apa-apa jadi. apa jadi. Takut tsunami. Okay. So inilah ya guys. Maaf sikit lah sebab dah malam. Sorry. Allah, aku yang langgar dia. Bukan dia langgar aku. Langgar dia. Tak, dia punya nombor plate. Inilah guys. Macam-macam dia. Macam-macam ni guys ni. Aku boleh beli ni untuk bagi. Aku suka gila benda ni guys. Dekat bekas kaca ni. Kat sini banyak. Boleh beli barang-barang untuk orang kahwin. Ni untuk taruh dekat ni. Arjuna guys. Rumah-rumah Bali macam tu guys dia. Entrance dia kuning pink langit. Ni ada Tino Massage. Murah lah massage kat sini sebenarnya daripada di bawah. Okay, kita dah kat Main Street. Okay guys, ini adalah Pura Desa. Ada betul tak agung. Pura Desa. Ni. Macam biasalah pura-pura ni hang kau boleh nak masuk, do not enter. Tapi kita boleh tangkap gambar macam ni. Besar kan pura ni. Tu ada Candi Agung kat situ. Jom. Sorry. Seronoknya kalau dengar bunyi ni kan, bunyi orang main gamelan Bali. Tapi tak adalah, tak tahu mana. Legong. Terima kasih. Guys, itu adalah Ubud Market kan? Guys, ni adalah Pasar Ubud Market. Dan ini adalah Apa ni? Bali Palace. Guys, raja dia masih duduk di sini lagi. Raja Ubud. Lepas tu dia ada penjualan dia, ada performance ni. Lenggong dan barong dance. Dia buat dekat kawasan sebelah ni. Berapa, Pak? 100,000. Oh, sorry, it's very
Tak tahu. Berapa pak tiketnya? 100 ni. Barongan. Ya, di bawah. Terima kasih nanti aja. Dia jam berapa ya? Ya, ini habis sekarang. Ini kan Sekarang. Nanti kita pikir dulu. ya, ini lebih baik kesah. Okey. Terima kasih dulu. Tapi ni tarian je kan. Barongan lah. Selalu kita buat kecap kan. Barongan dia yang pakai topeng tu. Oh, ada rambutan. Dengan ada ni lah. Saya ada apa? Kecap. Vanilla. Dia jual lah. Vanilla bean. Dah tutup. Oh, dia buat apa ni? Oh, nak cantikkan lagi. Bukan dah cantik dah ke hari tu? Aku confused. Sebab itu dah cantik dah guys. Sebab sini 3 tahun lepas dah cantik dah ni. Tapi sekarang dia buat something lagi untuk tambahkan lagi cantik. Ni kan nak kena kopi single origin. Okay guys, kita nak pergi jalan Gautama ni, Gautama Street. Tapi saya dah malam lah. Gautama Buddha lah. Tapi sebenarnya dia dah malam. Tahu so macam banyak dah tutup dah. Tapi kita jalan je lah sebab kita dah makan banyak kan. Tak, kita nak duduk villa je. Kalau setakat mandi pool tu mana nanti pun boleh. Kau nak rendam sampai esok pagi pun boleh. Ni one of the art market ya. Okay. Ni kostum-kostum untuk Halloween. Mana? Alun-alun. Cantik lah alun dia. Dia besar. Tapi ni macam dah pudar. Dia kalau masa hari raya tu dia cantik warna-warna dia. Alun-alun. Ni macam cantik lah. Macam ni very relax kan. Kau boleh jalan-jalan. Murah je kau nak pergi ke Lombok. Lombok 300 dengan Penida 200. Tak mahal. Ada jual ni churros. Mak aku punya favourite sekarang churros. Siapa? Memang Ha? mak ai. Tapi dia nak churros dekat tu je, Kampung Baru. Sahaja. Kampung Baru. Dia kata tak sama. Wah, ubur raw. Bentuk badannya kalau papa itu nggak kayak gitu ya. Ni yang tadi yang balik tu guys. Tapi dia agak mahal jugalah, dalam 100 kan. 100 ringgit, expensive lah. Selai. Kalau kau pandai cari-cari dekat tempat-tempat kedai-kedai lain, mungkin dapatlah kau half price kan. Tapi kalau kau pergi kat Krishna tu lagi murah. Oleh-oleh khas Bali. Oleh khas Bali Krishna. Okay lah guys, tak ada apa pun sebenarnya. Ni jalan ni banyak kedai-kedai.
thank you for your watching the show for our Tarinata group. So we hope you enjoy for our recent. Did you enjoy? Yes. Happy holiday, Tarin. Ha guys, tadi tu yang korang tengok tu adalah tarian Lenggong Lenggong dengan Barong Dance. Barong dance. Barongan tu orang tu. Barong Yeah. Dance tu adalah the whole thing. Yeah. Okay guys, so korang enjoy guys. Kita nak tutup video kita ni ada mixer. Itulah kopi. Okay guys, harap korang terhibur dengan video kita pada hari ini. Yes. And jangan lupa untuk Tekan button like share and subscribe. And komen juga. Jangan Komen lupa banyak komen, guys. okay? Share lah kat kawan-kawan tu. Yes. Lepas tu next time korang datang Bali, boleh lah pergi tempat yang kita orang pergi. Yes. Dia tempat yang kita Atau- pergi ni bukan tempat yang biasa orang pergi lah, tempat yang lain sikit lah kan. Okay, message yang paling penting sekali dalam video kita adalah don't forget to love, live and enjoy your life. Life. Live lah. Okay guys, see you on the next video guys. Bye. Aku rasa aku talented untuk menjadi penari tu guys. Let's go in. Welcome to Villa Sofia. Tunjuk dia guys, inilah villa dia daripada atas, daripada luar. Let's go in. Let's go. Okay guys, ini adalah dalam. Nampak tak? Titik. Hai baby. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video yang lebih menarik dari kami.